Korang tahu tak, benda ni sebenarnya boleh jimat tau. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dugu-dugu-dung. So hari ni aku nak makan apa? Simple je. Aku nak makan nasi dengan berlaukkan Maggi. Ni dia. So tanpa nak buang masa lagi, jom kita makan. Bismillah. So sebenarnya dah ramai dah konten mukbang yang buat macam ni. So sebab aku tak nak ketinggalan, aku buat juga hari ni. So jom kita habiskan. Korang tahu tak, benda ni sebenarnya boleh jimat tau. So korang tak beli lauk, korang makan nasi dengan Maggi je, dah kenyang. So siapa yang tengah cut untuk saving kan, siapa yang tengah betul nak berjimat, ni adalah cadangan terbaik untuk korang makan. So kalau korang nak bagi benda ni sedap, senang je. Masa korang masak mi segera tu, bagi kuah dia jadi pekat. Bila pekat dia akan jadi masin sikit kan. Bila dah masin tu akan jadi pekat, sedap lah. Sedap. Alhamdulillah dah kenyang dah. Menu simple ni memang sangat mudah. Korang makan Maggi dengan nasi pun dah kenyang. So sangat affordable lah bagi siapa yang betul-betul nak berjimat. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai menuju bulan.